Kita ni ikut mood noh. Kalau anak tak buat masalah, tempat kerja tak ada masalah, duit tak ada masalah, jumpa orang bolehlah nak senyum. Tapi kalau ada masalah, jumpa orang berdasarkan mood kita. Tolong faham. Kita kata kat orang kan, aku tak senyum ni apa, kena faham Oh, dia abang siap dah. Di pejabat ni dia abang siap dah. Kalau hampa tengok aku masam apa faham. Untuk sahabat mencari keadaan Rasulullah tak senyum ni susah. Bahkan kalau orang sedang menghina Nabi, Nabi akan melihat dan Nabi akan senyum kepada orang tu. Hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia kata, aku tak pernah melihat satu orang yang senyum lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut aku sentiasa tengok Nabi senyum seorang-seorang. Tu bahaya. Tuan-tuan, bukan niat tu. Abdullah bin Haris bagi tahu ni, aku tak pernah jumpa satu orang yang paling banyak senyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa orang lain.